Cikgu nak tanyalah, pernah tak korang jahit belakang dia jadi macam ni? Aduh, macam mana nak buat? Sebelum tu cikgu nak bagi tahu cara ni terpakai untuk mesin industri dan mesin portable. Okey, step dia mudah je. Anda perlu ketatkan bahagian ni. Ketatkan berapa banyak? Ketatkan sampai anda lihat jahitan dia akan jadi elok. Kita cuba jahit, dah ketat kan? Okey, belakang. Okey, dah elok Okey, nampak? Kalau mata saya dia dah elok bahagian bawah, tetapi pada bahagian atas kita tengok juga atas dia elok tak. Dia kadang kalau tak bawah problem, atas problem. Betul tak? Bila kita tengok atas, alamak atas macam tak cantik sangat lah. Mungkin terlalu ketat. Longgarkan balik. Longgarkan, jangan longgar banyak. Kita just longgarkan sampai kita dapat tuning tu je. Mula-mula memang lama sikit lah nak buat, tapi bila dah lama-lama anda jahit anda tahu. Sekali lagi saya cuba atas kain lain pula. Okey, kita cuba. Tadi pakai kain tu dia banyak sangat bekas jahitan. Okey, mari kita tengok. Ini sebelah atas dan ini sebelah bawah. Hasil jahitannya lebih cantik. Cuba lagi. Macam tu je. Saya longgarkan sikit lagi ni. Kita tengok. Okey, ni atas. Yang ni first, ni second. Bagi saya sebelah ni lagi cantik. Belakang. Okey, belakang pun sama cantik. Kalau anda belajar sesuatu, follow Jalan Terbang. Ada soalan boleh komen. Kalau nak beli barang, beli dengan Jalan Terbang.